Kalau sehari 100, wang rasuah masuk dalam poket kita, masuk dalam bank kita, digunakan untuk membesarkan anak-anak, digunakan untuk memberi nafkah kepada keluarga, digunakan untuk memberi wang itu kepada sanak saudara yang lain. Tiap-tiap hari Nabi kata, ittaqin nar, bertakwalah kamu, takutlah kamu dengan neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Sama ada kamu bersedekah dengan separuh kurma, kamu boleh masuk syurga, ataupun kamu mengambil rasuah dengan separuh kurma, kamu boleh masuk neraka. Minta rasuah itu haram, memberi rasuah itu haram, menerima rasuah itu haram, benda rasuah itu haram. Sama ada dia duit, ataupun dia pakej percutian, ataupun dia barang, ataupun dia hadiah yang berupa perkhidmatan, kesemua itu adalah perantaraan rasuah. Benda yang dijadikan untuk diberi dan menerima rasuah, ketiga-tiga itu haram. Meminta haram, memberi haram, menerima haram, barang ataupun perkhidmatan ataupun hadiah itu juga haram.